Okay, sebelum kita nak buka cermin ni, kita maki dulu lah. Okay, ni nombor 1. Okay, ni belah atas. Nombor 1. Okay, kanan lah. Okay, nak pandang dekat atas ni, dia akan duduk macam ni, menandakan belah atas. Letak dekat luar. Nombor 2 pun kita marking. Okay, nombor 4 ni dia susah nak buat, kita biar dulu lah. Kita cabut yang cermin nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 ni. Buka selat dia ni, kalau tangan tak kuat pakai bayar lah. Ini pun sama. Dan keluarkan. Cermin nombor 4 kanan. Ini yang dah kering lah. Kita dah biarkan 2 hari. Jadi yang ni kita boleh pasang kat atas lah. Okay, sebelum pasang kita tengok dulu nombor dia. Nampak tak? Ini nombor 1. Okay, ini nombor 1 ni. Okay, kalau kita tengok macam ni, kita tak boleh nak bayar mana satu belakang, mana satu depan, mana satu yang ada tinted, mana satu tak ada tinted. Tak boleh nampak mana satu depan, mana satu belakang, mana satu ada tinted, mana satu tak ada tinted. Pasal dia sama. Kita tak boleh nampak lah. Kalau kita rasa pun belum tentu kita boleh nampak, boleh rasa. Tak boleh rasa. Dia sama, licin je. Jadi sebab tu kenapa kita kena maki macam ni. Pasal dengan label ni kita boleh tahu yang ni duduk dekat belakang, dekat luar, yang ada tinted ni dekat dalam macam ni. Jadi yang tempat maki ni tempat yang belakang lah, tempat yang tak kena tinted. Jadi dia akan duduk macam ni. Jadi ni nombor 1. Selip macam ni lah. Kunci. Okay, dah selip, baru kita cabut dia punya tanda ni.